Jadi produk ni dia design khusus untuk orang sihat, dengar, untuk protect daripada penyakit daripada masuk. Tetapi ramai orang tak sihat bila guna produk Alpha Lipid Lifeline ni, dengan izin Allah berlaku miracle recovery. Miracle. Sepanjang 17 tahun saya membina perniagaan ni, miracle recovery ni tak putus-putus sehingga ke hari ni. Cuma penyakit yang berbeza-beza. Ya. Penyakit yang berbeza-beza. Okey. Jadi mungkin kita nak dengar daripada pengguna kita. Mungkin siapa ada di sini ya? Dr. Dayang ada kat sini tak? Ya. Assalamualaikum Dr. Dayang. Assalamualaikum, dengar tak? Dengar, tapi kalau doktor boleh kuatkan sikit lagi bagus. Oh, kuatkan sikit Kejap saya ni tak berapa pandai sangat. Dah clear doktor. Okey, dah clear Okay. Dah clear. Boleh Clear dengar ke? Boleh dengar doktor. Boleh. Cantik. Doktor, terima kasihlah bersama dengan kami malam ni. Yalah. Saya tahu doktor sibuk ya. Ya. Boleh doktor kongsikan sikit pengalaman doktor sendiri guna produk ni? Alright. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Nama saya Dr. Dayang. Saya merupakan seorang doktor perubatan yang bekerja di sebuah klinik swasta. Okey, pengalaman saya mengeluarkan meminum Alpha Lipid ni, Alpha Line ni. Alpha Lipid ni apabila saya mendapat penyakit. Dia ada 4 penyakit yang saya totally orang kata syorkan lah untuk sesiapa yang nak first guna Alpha Lipid ni. Pertama, saya ada mempunyai masalah reflux esophagitis. Kalau dalam bahasa kita ni kita panggil macam gastrik lah, angin. Okay? Itulah penyakit yang pertama saya dapat. Saya telah menggunakan, of course saya sebagai seorang doktor, saya akan makan ubat ubat gastrik, everything saya dah cuba semua. Tapi dalam masa yang sama saya still juga dapat penyakit. Saya still dapat simptom tu. Simptom pedih ulu hati semua. Tapi setelah suami saya ni diperkenalkan dengan produk ni, saya telah mula minum Alpha Lipid ni dan alhamdulillah saya punya perubahan sangat-sangat ketara. Dan maksudnya sekarang ni saya tak ada makan langsung ubat angin kecuali bila perlu je. Kalau dulu saya dalam sebulan tu adalah 3-4 kali saya mesti makan ubat angin. Saya makan Gaskol, MMT, sampai saya pernah makan Nexium, itu ubat gastrik yang paling kuat lah dalam bidang perubatan tu lah. Okay, so itu satu. Okay, dan yang kedua, penyakit yang saya alami adalah penyakit arthritis. Okay, saya telah disahkan mengidap penyakit arthritis iaitu autoimmune arthritis masa mula-mula COVID dulu, masa mula-mula PKP. So saya telah mengidap penyakit sendi yang sangat-sangat orang kata serius lah. Sampai saya telah pergi ke KPJ Tawakal berjumpa dengan kawan-kawan saya, semua pakar saya telah jumpa sampai saya telah dirujukkan kepada pakar rheumatologis. So saya telah distartkan dengan treatment yang paling kuat sekali lah, orang kata what we call SMTX, methotrexate pada masa itu. Dan saya minum juga Alpha Line dalam masa yang sama. Tapi bila saya minum kerap sikit, maksudnya dulu masa saya kena gastrik, saya dah stop sekejap, tahu tak ni? Saya dah stop sekejap. Betul. Simptom saya dah okey. Tapi bila saya kena arthritis, saya minum 2 kali. Maksudnya saya minum pagi sekali, malam sekali. So sekarang ni saya punya doktor, saya dah last saya check up bulan 5, dia dah stop all my medication and all my blood results semua normal. Okay? Alhamdulillah. Saya ambil Alpha Line. Okay? Itu Alpha Lipid Lifeline. Ya, after saya ambil, saya selalu sebut Alpha Line after lipid tu. So sekarang Alpha Lipid saya amalkanlah. Sekarang saya tidak mengambil apa-apa ubat untuk arthritis saya. Yang you tahu, kalau you makan methotrexate ni, dia akan melemahkan lagi imun badan you dan white cell count saya masa tu sangat rendah. So doktor kata you cannot take anymore, Dr. Dayang. Tapi dia hairan, selepas saya jumpa dia balik, I jumpa dia 2 months ago kot I rasa. Dia heran sebab blood result saya semua normal after that. Semua normal. Saya cuma minum Alpha Line, lipid saja. Ini saya testimoni saya betul-betul. Dan
yang paling saya syorkanlah untuk alfa-lipid ni, saya merupakan seorang doktor perubatan, saya berjumpa dengan semua pesakit. Saya buat swab test untuk pesakit-pesakit, saya berdepan dengan beratus-ratus pesakit COVID. Dan alhamdulillah setakat ni saya sihat walafiat. Walaupun rakan-rakan saya, staf-staf saya dijangkiti dengan COVID-19, tapi saya alhamdulillah selamat daripada COVID-19 buat masa sekarang. So doa-doakanlah saya lah kan. Alhamdulillah. Saya alfa-lipid, saya amalkan alfa-lipid dan immunofor tu. Saya makan dua tu. Itu yang saya masa musim COVID-19 ni, saya memang sebagai seorang doktor perubatan, saya cakap dengan awak, memang suplemen ni of course lah kan, dia banyak jenis. Ya. Saya memang percayalah, saya terus terang kepada semua ni, ini testimoni saya sebab saya berjumpa, I was exposed to all the COVID patient. Even yang tak buat swab test jumpa saya COVID. Dia kata 2 minggu lepas baru saya jumpa doktor, saya COVID masa tu doktor. Saya pun saya COVID masa tu saya dengan tak pakai protection apa. Faham tak? So masa sekarang ni COVID, you need to take supplement yang kuat lah untuk meningkatkan antibody. Dan you tahu kan alfa-lipid ni, dia punya antibody, dia menguatkan antibody sangat bagus. Dia banyak immunoglobulins, all the minerals, all the vitamins are there. So you better take alfa-lipid. Okay? Alhamdulillah doktor, alhamdulillah. So happy to hear that you dah stop all the saya dah stop all the medicine. I was all the free medicine, from all the medicine, including MTX tu. And then result darah saya pun dah normal, Rina. Alhamdulillah doktor. Tapi saya So minum happy for alfa-lipid you. sekarang sekali dengan immunofor je. Dulu saya masa sakit tu saya minum 2 kali. Doktor ada darah tinggi ke doktor? Your blood pressure is it high? Ya, dulu I pun ada darah tinggi juga. I was on medication. Tapi after that, after I'm taking alfa-lipid, now I'm not on any medication. I'm free from Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi I still refer to rheumatologist lah. I still refer to hospital lah. Alhamdulillah. Untuk COVID ni, memang saya terus terang saya mengesyorkan semua orang minum untuk suplemen dia kan. And then also you take the immunofor tu. So you take both better. Saya memang ambil tu, saya memang alhamdulillah setakat ni saya sihat lah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Okey, nak tanya doktor, bagaimana juga yang doktor sendiri guna, bagaimana dengan suami? Suami saya dia minum alfa-lipid pagi. Suami saya ni dia ada penyakit lah, of course Dia ada penyakit jantung, and then dia ada penyakit apa lagi, darah tinggi, kencing manis. Okay? So dia memang mengamalkan alfa-lipid ni. Lepas tu dia ambil lagi immunofor, dia ambil juga omega CoQ10 tu. Yang ni. Yang tu bagus untuk kesihatan jantung. So betul. Memang every time I buat blood check up ke apa kat dia, is always in the normal line lah, normal value lah. Okay? Dia memang check blood pressure, gula dia check. I think seminggu sekali dia check gula tu kadang-kadang tu. Alright. Ya doktor, bagaimana kebergantungan dia kepada ubat jantung sebab dia kata dia tak boleh minum ubat makan. Ada satu aspirin tu dia tak boleh minum sebab dia tu boleh menyebabkan dia rasa macam, I think dia dapat GERD kot, because aspirin if you take macam banyak sangat, kalau perut tak tahan, you can induce gastric problem also. So dia kurangkan minum aspirin tu, dia makan coenzyme Q10 tu. So kadang-kadang dia macam dia banyak makan suplemen tu. Yes, yang tu, yang you tunjuk. Ya, betul. Cantik. That one is good. Okey doktor, terima kasih. Maknanya okay, so make sure you all ambil alfa-lipid. Musim COVID ni very very good. Sebab terbukti kepada saya. Betul. Doktor, satu lagi doktor. Bagaimana dengan itu suami doktor sendiri, lepas tu suami, bagaimana dengan adik-beradik? Ada tak yang ya, lupa saya nak cakap. Of course, kakak saya dekat Sarawak, mak saya suruh minum alfa-lipid ni. Because my sister have a very severe gastric problem, pernah buat scope, lepas tu on treatment, tapi sekarang dia memang tak perlu makan ubat dah. Even my mum pun sama, kakak ipar saya pun sama, baru tadi suruh Rina post dengan kakak ipar saya kat Kelantan. Yang tu dia memang bergantung dengan alfa-lipid ni. Because dia ada very severe
GERD reflux tu. Good. Okay. Alright. Doktor, terima kasih banyak kerana ya. spend masa dengan kami. Ya.